Rumah tu dah disewakan tapi tak boleh nak cover installment. Dia kena top up daripada gaji dia 1,500. So macam mana you kata investment kalau tiap-tiap bulan bukan you yang dapat 1,500 tu, you yang kena bayar bank 1,500. Ramai yang datang dengan macam-macam masalah keuangan. Cuma yang seorang ni dia call KLS, dia bagi tahu hidup dia sengsara selepas beli rumah. Dia kena top up dengan bank 1,500. Rumah tu dah disewakan tapi tak boleh nak cover installment. Dia kena top up daripada gaji dia 1,500. Siapa di luar sana yang rasa berat gila nak kena top up 1,500 setiap bulan. Sedangkan masa nak beli rumah tu, you punya matlamat adalah untuk investment. So macam mana you kata investment kalau tiap-tiap bulan bukan you yang dapat 1,500 tu, you yang kena bayar bank 1,500. So apa jadi dekat student ni? Yang bestnya dia buat tindakan yang bijak, dia datang ke kelas KLS. Kita bantu dia secara spesifik jugalah sebab kes dia ni orang kata kes yang urgent kan. Alhamdulillah dalam masa 4 bulan, tak silap KLS 4 bulan, dia dapat sewakan rumah dia tu cover installment. So dia WhatsApp KLS, dia cakap KLS terima kasih bantu saya dah tak perlu dah nak top up bank guna duit gaji saya kerana bila saya datang kelas tu, saya tahu nak buat income melalui room rental, menggunakan rumah orang lain. Jadi rumah dia tu dia sewakan juga, dia dapat penuhkan dan dia juga buat menggunakan rumah orang lain. Dia dapat income dekat situ. Jadi dia tak terbeban lah untuk bayar expenses menggunakan dia punya duit gaji. So dia dapat extra income dekat situ. Alhamdulillah. Kalau you tanya KLS, itu dah cukup menggembirakan KLS dan kalau ada ramai lagi di luar sana yang tersilap beli rumah, mungkin masa beli tu tak rasa tersilap tapi bila dah dapat kunci, you tak dapat nak cover loan, terpaksa guna duit poket you dan you rasa sengsara dengan ekonomi hari ni yang macam ni kan, luangkan masa you datang ke kelas Financial Freedom with Room Rental. KLS ajak A to Z. Okay? Jumpa anda dalam kelas nanti. Mungkin you all bukan orang yang nak cipta income yang besar, you all cuma tak nak bayar hutang menggunakan duit gaji you. Mungkin you nak 4,000 saja, 5,000 sahaja. Macam KLS punya student ni dia dapat 4,000. So dia dapat cover lah yang 1,500 top up tu dia dapat cover dan dia dapat extra kan. So kalau you all tergolong dalam golongan ni juga, jom datang belajar dengan KLS.